Assalamualaikum, selamat petang. Tak, kita baru balik ambil buluh. Allah, jauh sebelah sana tu. Lepas tu beberapa trip juga lah. Dia nak angkut tu tak apa lah. Dia nak potong tu buluh kan. Nak potong tu, ya Allah, Tuhan saja tahu. Kita dah angkut beberapa trip, and then kita nak buat ni rumah ayam ni. Okay, yang ini ada 5 kan. So 2 ni kita tinggal lagi, nanti nak harung sekali je untuk nak masukkan atap gembira. Then kita bubuh stand dia apa semua kan. Kita nak completekan dia kat situ lah. Alright. So kita tambah lagi, niat hati tu nak tambah lagi 9. Alright, nanti akan ada bakar macam tu lah. Tak apa, so far kita akan buat setakat mana dulu. Sebab dia nak boleh satu-satu pun, Allah, Tuhan saja yang tahu lah kan. Effort tu kena kuat. Sebab kita nak pergi satu, nak kena dedah masuk hutan buluh. Lepas tu nak kena tebang buluh. Dan kita nak ukur apa semua. Kalau ni tak apa, 2 orang 3 orang tak apa. Ni seorang-seorang dia agak, orang kata apa, sangat tough lah. Sangat tough. Kena semangat betul lah. Effort kena kuat. So satu hari kalau boleh buat 1 ataupun 2 pun Alhamdulillah lah kan. Tapi nak boleh 1 pun padak juga lah. Sebab buluh kita nak tebang tu, kadang-kadang dia duduk kawasan-kawasan yang agak sulit. Buluh-buluh tua tu kan, keras. Gaji tu boleh out terus, boleh rosak. Kalau parang tu memang akan rosak lah sumbit. So yang ni kita dah ambil untuk lengkap. Tinggal lagi yang untuk stand. Nanti kita akan completekan sikit-sikit step by step. Ni hari ni buat lebih sikit. Tengok berat tu. Dia punya ni buluh tua kan, sangat berat. So yang pecah tu kita boleh buat bekas makan. Kita dah potong siap-siap lah dekat sana nanti. Tadi tu berat buluh ni, buluh beting buluh beting. So yang ni tinggal lagi kita nak bubur ubat anai-anai dan minyak. Nanti baru kita start nak buat, kita nak belah, buat macam tu lah. Macam tu kita nak buat kuda-kuda dia. Kita kena siap angkar dulu. Nanti baru kita boleh harung sekali untuk daun gembira. Daun gembira kita nanti terus masuk ambil daun gembira, pakai untuk daun gembira saja. Sekarang kita angkar-angkarkan dulu semua. Plan tu nak buat 9, ikutkan sampai dekat sana. Cantik lah. So dia akan jadi L lah. L sini. So dia akan sambung sini. Sini rasanya boleh tambah 1 lagi. And then nanti bila penamat dia kat sini 1, sini 1, so jadilah pintu. Bila jadi pintu untuk garden kita kecil tu kan, untuk kita nak buat semai-semai pokok ke apa semua, jadi ayam tak mengganggu dah. Satu kawasan ni khas reserve untuk sayur-sayuran kita ke, kita nak semai apa-apa ke semua kat sini. Jadi senang lah. Tanah pun kita dah siap buat bukit lah. Ini memang tanah bakar untuk nak masuk dalam polybag. Jadi tak ada masalah tanah ni untuk kita nak ambil. And then tanah nanti ada lagi sebab kita nak buat telaga nanti. So telaga kita akan kumpul kat sini lah. Right. Planning dah cantik lah. Cuma nak siap angkar ni satu kan. Nanti baru nampak macam zoo kan. Kita baru masuk bakar-bakar penelur yang serolok ke baik apa ke kan. Baru nampak cun nanti. InsyaAllah. Mudah-mudahan doakan. Mudah-mudahan dipermudahkan. Sebab seorang-seorang kadang-kadang kena effort kuat. Ni macam ni semua ni, perlu tenaga dan semangat ni. Tu bayangkan kita nak buka situ, satu line tu 9. Apa yang kita dah ni nampak 9 lah. Kita dah check dah. Tapi setakat ni setakat mana boleh buat dulu. 2, 3, 4, 5 dulu kah? Buat dulu. Jangan fikir ayam nak masuk ke apa kah. Jangan fikir lagi. Buat dulu. Nanti baru dia akan nampak. Alhamdulillah. Nanti kita share lagi.